Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui avec nous Unhas TV. C'est un plaisir pour moi, Rindiani Meriska Mahmoud, de vous rencontrer à Unhas Daily. Dans les prochaines minutes, nous vous présentons les nouvelles les plus fiables. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de plan de travail et du budget annuel, la direction de l'incubation d'entreprises technologiques et le parc scientifique et technologique de l'Université Hasanuddin organise une discussion concernant les produits issus de l'innovation qui seront commercialisés en 2024. Voici des informations plus complètes pour vous. La discussion concernant les produits issus de l'innovation est une activité qui traite des produits innovants qui seront commercialisés par l'Université Hasanuddin en 2024. Cette fois, la discussion accueillera des directeurs de filiales présentes à l'Université Hasanuddin. Le directeur de l'incubation des entreprises technologiques et du parc technosciences de l'Université Hasanuddin, Dr. Fauzi Errahim, inaugure l'événement. Ceci est suivi par les directives du directeur de l'innovation et de la propriété intellectuelle de l'Université Hasanuddin, Asmi Citra Malina, PhD. La session se conclut par une discussion avec les directeurs des filiales à l'UNHAS. Ya, jadi hari ini alhamdulillah kita bertemu dengan beberapa semua ya perusahaan anak perusahaan PT Hadin yang merupakan perusahaan kampus ya. Itu keinginan kita bahwa produk-produk yang sudah siap untuk dimanfaatkan atau digunakan atau dihilirisasi dan dikerjasamakan oleh perusahaan-perusahaan kampus sendiri itu kita sama-sama kembangkan pada hari ini bagaimana model pengelolaannya ke depan, bagaimana model kerjasamanya dan bagaimana nanti tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan. Ini tadi pembicaraan kita pada siang hari ini. Oh iya, jadi kebetulan saya sebagai koordinator dana padanan matching fund itu sebenarnya sudah banyak sekali produk-produk yang sudah mendapat pendanaan dan siap hilirisasi. Itu misalnya garam ya, misalnya garam, kemudian ada pupuk, ada obat kumur sebenarnya, tapi obat kumur itu sudah ada mitra dari PT Papros, kemudian ada biskuit dari tulang ikan yang juga sangat ini, kemudian ada kopi ya dan macam-macam. Asmi Citra a déclaré que grâce à cette activité, nous pouvons identifier toutes les opportunités que nous pouvons développer pour la commercialisation des innovations des professeurs ou d'inventeurs qui ne sont pas encore en mesure de lancer leur propre entreprise. Hari ini kami komprehensif menyampaikan program yang kami kerjakan untuk tahun 2024. Nah, STP IBT ini luar biasa, kita mencoba mendrive semua hasil-hasil inovasi yang selama ini ada di UNHAS, itu hampir 600-an. Nah, yang ada patennya ini kami mencoba membuatkan satu buku yang menjadi referensi buat perusahaan-perusahaan yang ada di UNHAS. Nah, kami sebagaimana amanah dari Pak Rektor bahwa ini kita prioritaskan ke perusahaan UNHAS. Jadi proses untuk bagaimana produk inovasi ini dibisniskan itu kita kasih prioritas dulu perusahaan UNHAS. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mencoba membangun bahwa ada proses yang kita sudah kerjakan yang bisa diikuti oleh beberapa inventor-inventor yang lain. Itu yang kita proses, itu tata kelolanya, mengenai kita harus bikinkan bagaimana PKS-nya, kemudian bagaimana nanti hasil-hasil dari penjualan-penjualan itu betul-betul terrekod ke dalam satu sistem tata kelola yang bisa dipertanggungjawabkan. Dr. Fauzi a exprimé son espoir que les informations partagées lors de cette discussion puissent être utilisées comme une opportunité pour apporter un renforcement fondé sur les innovations réalisées, permettant ainsi de réduire notre dépendance envers les produits importés. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sore ini saya memenuhi undangannya Ibu Citra selaku Direktur Inkubasi ya atau Inovasi dan Direktur STP sebagai hilirisasi. Hading Metafisi Akademika tentu merasa dengan adanya berbagai produk temuan penelitian yang ada. Tadi ini ada kurang lebih ratusan ini. Saya sangat bangga untuk menjadikan nanti sebuah produk baru di Hading.
Nah, tentu terhadap anak usaha ading atau perseroan ading yang sudah terbentuk, ketika ada sinergi kita akan nanti distribusikan. Apa yang kita bisa dapat dalam bisnis? Tentu biaya perolehannya rendah, kompetisi para anak perusahaan kita nanti akan tentu lebih maksimal. Apakah bentuknya IT, bentuknya produk-produk makanan, minuman, maupun hal-hal lain. Yang kedua, tentunya ke depan nanti kita berharap ya melalui WR4 selaku Direktur Inovasi dan Kemitraan, kita bisa lahirkan beberapa nanti produk yang bisa kita kemas untuk layak jual atau layak jadi usaha. Nah, ke depan insya Allah ya di Hading selaku holding akan membentuk nanti anak usaha dengan diawali nanti adalah strategi bisnis unit. Strategi bisnis unit adalah produk baru yang didapatkan oleh para peneliti, kemudian kita coba uji pasar, kemudian kita lihat kalau sustainabilitasnya bisa memberikan satu kontribusi baik terhadap kesinambungan usaha, tentu akan nanti kita bentuk lagi menjadi perseroan. Begitulah model kerja Hading sehingga ke depan nanti menjadi badan usaha unit UNAS yang nanti bisa kita andalkan, bisa kita banggakan sebagai salah satu kontributor terbesar untuk memberikan pemasukan di luar daripada UKT yang diharapkan Pak Rektor. Saya kira seperti itu. Il est espéré que cette activité puisse agir comme un catalyseur pour le développement des innovations existantes à l'Université Hasanuddin. Le ministre des Finances de la République d'Indonésie a officiellement augmenté les prix des cigarettes sur le marché. Cette politique est entrée en vigueur au début de l'année 2024. Restez avec nous pour plus de détails. À compter du 1er janvier 2024, le tarif des droits d'accès sur les produits de tabac a été officiellement augmenté. Pour les cigarettes, cette augmentation est en moyenne de 10% pour les années 2023 et 2024. Concernant les cigarettes électroniques, l'augmentation des accès est de 15%, tandis que pour les autres produits à base de tabac, elle est de 6%. Cette politique est régie par le règlement du ministre des Finances de la République d'Indonésie numéro 191 de 2022 concernant la deuxième modification du règlement du ministre des Finances numéro 192 de 2021 concernant les tarifs d'accès sur les produits de tabac tels que les cigarettes, les cigares, les cigarettes en feuilles de maïs ou clobotes et le tabac caché. Quelle est la réaction du public à ce sujet? Tanggapan saya kalau harga rokok naik haruslah diimbangi dengan upah UMR, karena kalau harga rokok pasti naik upah UMR tetap kami akan juga. Ya kalau bisa lah dinaikkan sedikit sekitar 5% lah. Ya pasti kami kewalahan, apalagi kami seperti pekerja harian lepas begini, pasti harga upah UMR-nya sama harga rokok pasti tidak seimbang. Adnan, begini kulit. Ya. Mal kira selesai baru kerja begini jadi. Baru rokok kadeh. Kalau rokok saya yang kisah 32. Kalau besar kayak itu. Iya. Isi berapa itu, Pak? 16. Deh, kewerat lagi. Kewerat cari mami rokok murah ya. Nanti akan berganti merek. Ganti merek. Rokok itu. Ke pemerintah. Iya. Cette augmentation a été acquise avec mécontentement par les fumeurs réguliers. Quelle est donc la réaction des étudiants face à cette situation? Ya baik, terima kasih. Karena saya memang bisa dikatakan perokok aktif itu dan bisa dibilang sehari habis berapa bungkus lah. Itu kan bagaimana ya? Kalau tanggapan saya, ini kalau hal seperti itu jelaslah banyak dari perokok itu protes. Ini saja kan harga rokok, contohnya rokok Surya, itu harganya kan sekarang satu bungkus 12 batan itu 25. Kalau dinaikkan lagi pasti akan lebih mahal lagi. Tapi walaupun tetap naik seperti itu, pasti akan ada saja akal-akalan dari penjual rokok lagi untuk bagaimana caranya bisa manipulasi rokok begitu dijual atau rokok ilegal lah. Karena banyak juga kayaknya rokok ilegal tersebar di pasaran itu, Kak. Seperti itu, Kak, pendapat saya. Ya, baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Restu. Menurut saya itu kalau pemerintah menaikkan
10% cukainya rokok. Kan kami juga sebagai mahasiswa toh, pendapatan uangnya itu tidak menentu juga, masih bergantung sama orang tua. Nah, kalau soal merokok saya sendiri pribadi sebenarnya masih dilarang sama orang tua juga. Tapi saya juga perokok aktif juga di sini. Ya pasti lumayan juga lah. Kalau misal harganya rokok juga dinaikkan, ya kita juga sebagai perokok merasa kesusahan juga. Kayak pilih-pilih juga rokok-rokok yang murah. Ya, seperti itu. C'est la fin de ce journal. Continuez à regarder Unhas Daily uniquement sur Unhas TV. L'équipe de l'Unhas TV et moi, Rindiane Meriska Mahmoud, vous remercions de nous avoir suivis. Rendez-vous bientôt pour le prochain journal.